Wah, kena. Tengok sana. Cantik kan Rizal ni? Cantik gila. Tapi, tengok. Cuba tengok. Nampak pula yang pandai. Sebab itulah kita ni kena travel. Sebab kita nak tengok tempat yang kita boleh survive ke tidak. Sebab kita ni milenial. Betul? Sebab kita nak tengok tempat tu boleh terjaga ataupun tidak. Betul? Hai. Orang pun dah sampai. I Baki. Tempat di mana? Tapi dia cakap rumah sana kat sini macam tak kuat kita sangat. Exactly. So kita pun ada tulis dia. Hai, selamat datang. Kami sedang update resipi kat sini. Tapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Kalau korang ada idea, korang bolehlah bagi cadangan dengan segar-segar untuk okay? Boleh sangat. Kami memang suka share tips ataupun idea yang boleh bantu kita berjaya. Tip here. Siapa yang ada fokus lagi kan? Puan, saya rasa kan pelancong muda zaman sekarang ni bukan sekadar nak tempat untuk berehat. Mereka nak tempat based activity experience, lebih lokal, lebih autentik. Ya, saya setuju. Sejak resort ni berkembang, perspektif orang kampung ni macam makin kurang. Kadang terasa kampung ni bukan kampung saya. Tadi saya dah terdengar sikit perbualan ni. Sebenarnya kami datang di sini untuk mengenal budaya sini. So, kalau boleh kami nak rasa vibe original di kampung ni. Ya, betul. Kalau ada kelas memasak atau kelas tempatan, kami boleh join. Kami senang. Mungkin saya terlalu besar. Kadang ada je orang nak hargai budaya ni. Sebab itulah kita kena rancang elok-elok. Jangan sampai hilang identiti. Saya boleh tolong buat review jujur dekat social media. Awareness tu penting tau. Okey, sekarang kita dah selamat sampai ke Taman Kampung Hijau. Mari ikut saya melihat kawasan ini. Oh, ni taman ni. Dulu kawasan ni sangat bersih. Tapi disebabkan ramai sangat pelancong datang di sini, tempatnya menjadi kotor. Sayangnya, kalaulah taman ni dijaga elok-elok ke kan, ramailah pelancong yang akan datang ke sini. Itulah, saya dah cuba educate pada pelancong. Tapi itulah, orang menganggap salah satu terms iaitu orang kampung yang akan datang bersihkan. Sebab itulah banyak sampah. Itulah masalahnya. Alam sekitar jadi mangsa sambil lewat manusia. Dia orang datang, tangkap gambar yang estetik, lepas tu sampah semua buang merata. Itu memang tak patut sepatutnya. Ini taman pelancong orang yang datang hari-hari ya. Betul? Kenapa dia orang tak ada kesedaran nak jaga taman ni? Sebab semua orang guna, kita harus jaga. Betul? Kita ada dia buat program gotong royong. Tapi yang datang tu selalu orang yang sama tu. Oh ya, Kalau buat program Ring Park Challenge pun okey juga. Pelancong boleh join titik sampah, cat pondok. Tapi kita buatlah hadiah-hadiah kecil-kecilan. Nanti mesti ramai yang join. Kita hati. Dan satu lagi, kita juga boleh minta seluruh penduduk kampung minta derma lah bagi infak untuk kita buat memperbaikikan lagi taman ni. Betul tak? Tu idea benar. Kita boleh cadangkan, kemukakan cadangan kepada Majlis Bandaraya. Tapi kita kena dapat persetujuan daripada komuniti dulu. Ya, betul. Saya setuju. Bagus idea. Ya.
Terima kasih kepada yang hadir. Tujuan program ni adalah untuk minta pendapat semua tentang cara menjaga alam sekitar sambil menjalankan pelancongan. Kita sekarang kita buat program Eco Volunteering. Program ni maksudnya kita boleh bikin sungai, berdirikan tempat-tempat di taman permainan seperti itu. Saya rasa kalau Pak saya kat saya boleh maintain aktiviti. Tapi saya kena ada kena tambahan untuk dapat indicate belanja dengan lebih bagus. Good idea. Sebagai kita sebagai millennial yang tuan driver, kadang-kadang kita susu aktiviti yang berfaedah. Lagi-lagi kalau kita ada CJ dengan penyertaan yang banyak. Saya boleh bantu buat video promosi. Bila saya upload video tu, follow-follow saya semua suka berkaitan eco. So, especially tentang elemen community. Betul. Saya kadang-kadang kita buat craft batik. Dalam masa yang sama, langsung pun boleh buat balik juga craft batik. Alah, aktiviti macam tu boleh buat plan traveler atau connected dengan lokal. Okay, pihak Izzot pula akan menawarkan package sustainable experience. Contoh dia macam penanaman pokok sebelum tekau ataupun aktiviti komuniti, tiada penggunaan plastik. Menarik juga. Oh, dia juga kalau macam tu, kita boleh kira dekat aktiviti pelancongan ada berapa. Kalau ramai sangat, terlampau ramai, kita tak boleh berlaku juga. Alam pun akan ditekan. Betul. Kita akan mempertimbangkan cadangan semua. Kita juga akan menetapkan visitor cap yang lebih terkawal. Dan pihak kami akan mengeluarkan kaedah dan akan memberikan sedikit dana bagi menjayakan program ini. Korang, aku tak sangka sangat campaign kita ni jadi. Memang jadi sangat-sangat. Aku rasa tak ada orang nak datang. Kalau kita buat sambil-sambil buat amal kan. Sorry. Kita buat amal ni sambil kita selfie. Itu aja yang baik ya. Itu bukan kita campaign. Boleh orang percaya kita ni jaga alam. Ya, ini juga memberikan satu kenangan untuk kita yang datang. Jom. 1, 2, 3. Rasa kan? Inilah trik yang paling bermakna buat I. Tentang macam nak enjoy sangat. Bila manusia hargai alam, alam pun make mudah. Betul. Ya, aku sokong sangat. Hai guys, hari ni saya jual Eco Balance Day. Serius, pelancongan macam ni lah kita patut jadi trend. Kita enjoy, tapi kita still jaga alam sekitar. Sekarang kita dah settle part gotong royong. Jom kita tengok orang buat craft tangan. Gila, warna ni jangan terang sangat. Lembut-lembut je. Wah, puan. Nak buat batik ni perlukan sabar. Patutlah nilai seni ni sangat bernilai. Ya, betul. Kalau kita buat sendiri, kita akan tahu budaya nilai batik ni. Patutlah. Ini adalah hasil kerjasama antara komuniti dan pelancong. Kita bukan sahaja dapat menjaga alam sekitar, bahkan kita dapat berkongsi budaya sesama kita. Program ni berjaya, kita boleh jadikan Kapur Hijau ni sebagai model pelancongan lestari dalam negeri. Terima kasih semua. Saya bangga dengan kalian semua sebab semangat nak jayakan inisiatif hijau di kawasan ini.
Kita datang sini ni, perjalanan untuk kepada pelancong yang datang dekat kampung ni bukan saja memberi semangat pada kita, tapi memberi kenangan yang baik dan manis untuk kita semua sini. Macam ni lah baru travel. Ada connection, sustainable dan juga rapatkan silaturahim. Kampung Hijau, kita jaga sama-sama. Woo!